Aim, terima kasih banyak. Saya sangat teruja, gembira, tak tahu apa nak kata. Lagi-lagi bila saya dah sampai di betul-betul di puncak ni, lagi-lagi hilang penatnya bila dapat tengok pemandangan yang wow, luar biasa. Sebenarnya apa yang saya sedang lihat ni kita ada dekat mana ni yang bawah ni? Ni view Perlis lah, negeri Perlis. Yang unik dia tak ada bangunan yang tinggi, kita nampak flat. Betul. Banyak bukit-bukit. Sampai ke hujung mana? Sampai ke hujung sana. Yang sebelah sana view daripada Thailand. Ada laut lah. Laut ada nampak pulau, ada penempatan dekat pulau. Oh, dia tadi saya pulau itu antara keunikan di sini. Lain gunung, lain bukit, lain dia punya pandangan. Tapi di sini adalah sangat unik kerana belah kanan adalah kawasan yang lapang. Belah sini kita boleh nampak keindahan laut. Anda jangan lepaskan peluang lah. Kalau dengar je lepas ni ada kawan nak pergi ke pintu Wang Gunung, pergi ikut sekali. Dan alang-alang tu saya nak tanya lah, ada tak yang tak sampai ke puncak ni? Biasanya memang ada. Kalau dalam trip yang besar, trip yang ramai orang, 10 orang, ada yang tak sampai lah. Dekat situ pun kepancing malam-malam ni kita akan, mana yang tak sampai tu kita akan ambil dia ke bawah. Oh, bukan sahaja bawa orang naik atas. Ya. Selamatkan mereka Selamatkan pun bawah. Antara tugasan juga. Ya, antara tugasan. Saya sangat bersyukurlah. Kali ini pertama kali saya jejak ke sini, saya datang bersama Malim dan sangat puas hati. Keselamatan saya rasa sangat terjaga, dan bila sampai di atas puncak ni rasa sangat-sangat berbaloi. Itu dia antara momen ataupun pengalaman yang pasti takkan saya lupakan sepanjang hidup. Halo, saya Tan Kirun dari Al-Asad. Tadi saya sudah naik itu pintu Wang Gunung. Saya main lagi sebab pandangan dia memang elok, memang cantik. Puncak dia macam ini ke, jika kamu pernah pergi itu Muru, dia batu-batan dia semua tajam-tajam, elok. Jika ada hujan, dia ada itu awan kapet, boleh main lah, cuba. Tapi nak minta guide lah sebab ini perhutanan dijaga. Inilah pemandangan di bahagian sebelah Thailand. Pulau di tengah-tengah tu adalah Pulau Ketam. Di sebelah kanan tu Pulau Puyu tu, itulah pulau di bahagian Thailand. Dan di sini Pulau Berasmana di bahagian Malaysia. Indah sungguh, luar biasa. Berdirinya hamba di puncak pintu Wang Gunung bukan untuk dinikmati seorang, tapi untuk dikongsi bersama semua penonton. Jom hiking, saksikanlah keindahan alam semula jadi daripada Allah yang Maha Ilahi. Masya Allah. Saya baru selesai mendaki turun dari pintu Wang. Perjalanan itu sangat mencabar, penuh dengan batu, especially lepas hujan. So trail ini sangat mencabar, so saya recommend hiker-hiker yang interest boleh mai sini untuk tengok view yang cantik. Saudara, tanjak bukan sembarang tanjak. Tanjak saya ni datang dengan sejarahnya sekali. Cuma ingin dikongsikanlah sedikit sebanyak tentang mitos di kawasan ini. Seperti anda boleh lihat di permulaan program, kita ada sebut tentang seorang panglima yang hebat. Melalui mitos ini, ia membuktikan sebenarnya hubungan di antara kerajaan Siam dan juga tanah air Malaysia pada ketika itu, sehingga kisahnya hidup sehingga ke hari ini. Namun apa yang ingin dibangkitkan sebenarnya adalah kepimpinan, keberanian seorang yang cukup dihormati dan dikagumi oleh masyarakat setempat hingga diiktiraf oleh kerajaan Siam. Tugasnya bukan biasa-biasa, iaitu menjalinkan hubungan diplomasi dengan cara menghantar bunga emas kepada kerajaan Siam sebagai tanda kerjasama dan persahabatan yang terjalin sejak tahun 1800 lagi. Inilah dia. Zaman sekarang ini tiada lagi penempatan yang ada di sekitar ini. Oleh kerana begitu cantiknya
kawasan ini sehingga pintu wang gunung ini menjadi tarikan utama bagi penduduk setempat, bagi pelancong di dalam negara dan juga di luar negara. Dan seperti anda boleh lihat, berada di atas puncak ini, kita boleh nampak dua pemandangan yang berbeza. Ini memang jarang sekali. Di sebelah kanan kita boleh lihat pemandangan yang lain, di sebelah kiri kita boleh lihat keindahan lautan. Hanya ada dan terdapat di pintu wang gunung. Yang pasti kena sampai puncak dulu ya.